Kuat ni bukan kau dah tak sedih, tapi macam mana cara kau pandang setiap ujian tu. Kuat ni sebenarnya tak bermaksud kau dah tak lagi sakit. Kuat juga bukan hidup tanpa rasa kecewa, bukan hari-hari tanpa air mata kita tak menangis lagi. Tapi kuat tu bila mana kau masih lagi rasa sakit, tapi kau tak lari daripada Tuhan. Bezanya sekarang, kau tak pandang ujian tu sebagai hukuman, tapi sebagai cara Tuhan mendidik hati kau. Kau lepaskan apa yang menyakitkan dan kau kembali pegang Tuhan. Air mata yang jatuh tu bukan sebab kau galah, bukan sebab kau putus asa, tapi sebab kau mula sedar betapa baiknya Tuhan pada kau. Sebab walaupun dia uji, dia tetap ada. Walaupun dia hadirkan kekecewaan, dia tak pernah tinggalkan. Kadang Allah bagi luka bukan untuk hancurkan kau, tapi untuk bina kekuatan baru dalam diri kau. Sakit hari ni bukan tanda kita lemah. Sakit hari ni latihan untuk diri kita supaya jadi lebih kuat pada hari esok. Dan Allah sendiri janji, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Setiap runtuhnya jiwa, hati yang lebih matang, hati yang lebih hidup, dan hati yang lebih dekat dengan Tuhan.